Bilik yang paling menyeramkan. Kisah kali ini menceritakan tentang The Stanley Hotel. Basically, The Stanley Hotel ni adalah sebuah bangunan penginapan yang terletak di Rocky Mountains, Colorado. Hotel ni dia bukan sahaja terkenal dengan keindahannya, malah dia juga terkenal dengan kisah-kisah seram yang selalu diceritakan oleh penghuni-penghuni hotel di situ. The Stanley Hotel ini begitu menyeramkan sehingga dia menginspirasikan sebuah novel yang bertajuk The Shining oleh Stephen King. The Stanley Hotel ini dibina pada tahun 1909 oleh seorang lelaki yang bernama Freeland Oscar Stanley. Ada yang mengatakan pemilik asal hotel ini iaitu Freeland dan Flora masih lagi menghuni hotel tersebut. Ada yang kata diorang sering ternampak bayangan mereka berdua di dalam bilik muzik. Ada juga yang masih lagi terdengar bunyi Flora bermain piano pada waktu malam. Tetapi apa yang paling menyeramkan di Stanley Hotel itu bukanlah Freeland dan Flora, tetapi yang paling terkenal di hotel itu adalah bilik 217. Bilik ini sering dilaporkan banyak mengganggu penghuni-penghuni yang sering menginap di situ. Ada beberapa penghuni yang pernah menginap di bilik 217 melaporkan sering mendengar bunyi tapak kaki, barang-barang mereka dialihkan dan juga suara-suara yang mengerikan ketika mereka menginap di dalam bilik tersebut. Bilik ini juga sering dikaitkan dengan seorang pembantu yang cedera dengan letupan yang berlaku pada 1911. Ada yang berkata bahawa pembantu itu masih lagi berlega di dalam bilik itu, mengemas-ngemas barang di dalam bilik itu dan juga mengganggu penghuni yang tidur di bilik 217. Bilik 217 ini amat terkenal sehinggakan Stephen King itu sendiri pernah menginap di dalam bilik itu. Sewaktu Stephen King tidur di dalam bilik itu, dia sering diganggu dengan bunyi-bunyi yang mengerikan dan pernah bermimpi bahawa anaknya sendiri diganggu oleh satu entiti yang sangat menyeramkan. Di Stanley Hotel juga ada mempunyai beberapa tempat-tempat lain yang menyeramkan selain daripada bilik 217. Di antaranya adalah tingkat 4 di hotel tersebut. Penghuni di situ pernah melaporkan bahawa mereka sering mendengar tapak kaki, gelak tawa kanak-kanak dan juga suara tangisan di tingkat 4 tersebut. Di tingkat 4 tersebut pula ada sebuah bilik yang bernombor 401. Di bilik 401 itu juga pernah juga dilaporkan sering berlaku aktiviti paranormal. Ramai tetamu yang menghuni di bilik 401 sering melaporkan mereka terlihat bayangan yang menyeramkan sewaktu mereka menginap di bilik. Disebabkan peristiwa yang menyeramkan yang berlaku kepada Stephen King sendiri sewaktu dia menginap di Hotel Stanley itu, dia mendapat inspirasi untuk menghasilkan sebuah novel yang dinamakan sebagai The Shining. Hotel ini kini memanfaatkan reputasinya dengan menawarkan lawatan hantu dan menjadi lokasi kegemaran penyiasat paranormal di luar sana. Ramai pengunjung yang berkongsi pengalaman mereka semasa mereka di sana, seperti terlihat bayangan yang mistik dan juga sering merasakan diri mereka diperhatikan. So, aku nak tanya, kalau korang, adakah korang berani untuk menginap di bilik 217 itu? So guys, kalau korang berminat lagi untuk mendengar cerita-cerita jenayah yang sungguh kejam ataupun cerita-cerita paranormal yang menyeramkan, korang jangan lupa like, komen, share dan juga follow saya dekat Shimo Sashimi. Okay? Assalamualaikum.